Korang rasa berbaloi tak kita jalan-jalan dekat Jakarta, Bandung 3 hari 2 malam? Ini adalah episod yang kedua. Untuk episod yang pertama, kita cover perjalanan daripada Kuala Lumpur International Airport ke Jakarta. Dan daripada Jakarta, kita terus menaiki kereta api laju ke kota Bandung. Kita cover makan iga bakar di kedai makan iga bakar terkenal iaitu Iga Galabak. Dan kita beli oleh-oleh sikit di toko oleh-oleh Kartika Sari. Untuk hari kedua, kami dah hire Pak Supir siap-siap daripada Kiki Travel. Harga untuk satu van Hiace ni lebih kurang 1.5 juta rupiah atau RM350. Destinasi pertama kami adalah Kawah Putih. Kawah Putih terletak di Ciwidey, satu lembah tanah tinggi yang sejuk dekat Bandung ni. Dari kota Bandung, kita ambil lebih kurang 45 minit hingga sejam untuk sampai ke Ciwidey. On the way ke Ciwidey tu, korang bolehlah minta Pak Supir untuk berhenti sarapan ke, nak beli oleh-oleh pun boleh. Jangan lupa untuk beli satu bolu coklat ni, rasa berlemak dengan molten coklat tu. Rasa macam rugi tak beli banyak. Tanah tinggi Ciwidey sangat sesuai untuk tanam sayuran beriklim sejuk. Dekat sini korang boleh nampak ladang teh, ladang sayur-sayuran, dan yang paling popular kat sini adalah strawberry. Strawberry kat sini jual sangatlah murah. Satu bekal besar lebih kurang RM5 je. Lebih kurang 1 jam sampailah kita ke Kawah Putih. Untuk masuk ke Kawah Putih ni, entrance fee dia adalah RM23 seorang. Diorang akan bawa korang naik van oren ni untuk naik ke atas. Tapi kami naik dengan van-van sekali, jadi kena tambah ekstra RM40. Kawah Putih ni sebenarnya terhasil daripada letusan gunung berapi Patuha. Dan warna putih-putih tu adalah warna belerang yang menghasilkan air tu jadi kehijau-hijauan bila ke atas belerang tu. Tapi disebabkan belerang bau dia agak kuat, digalakkan korang bawa emas sendiri atau beli kat sana je. Kalau korang beli produk berasaskan belerang pun boleh beli kat atas ni. Sebelum beli tu korang tanya betul-betul kat Pak Supir apa harga dia, baru korang bandingkan nak beli ke tak nak. Selesai dekat Kawah Putih, kita nak pergi kawah yang kedua iaitu Kawah Renggani. On the way ke Renggani, rasa macam nak minum teh panas pula. Jadi kita minta lah Pak Supir untuk berhenti tepi jalan. Kebetulan Pak Supir berhentikan kami dekat kedai untuk minum yang dekat dengan ladang teh. Sebelum air siap, kita pergi tangkap gambar dekat ladang teh dekat tepi jalan ni. Dengan warna daun teh yang hijau-hijau muda macam tu, memang cantik. Sepanjang jalan korang boleh nampak botol pucuk manis ni. Sebab ladang teh yang luas ni diorang punya. Kita korang boleh pegang daun teh yang segar tu, lepas tu minum pula air teh. Sambil minum teh panas dalam cuaca sejuk ni, kami order juga tempe mendoang. Nampak macam tempe biasa, rasa dia fresh, lembut, sedap. Destinasi ketiga kita pula Kawah Rengganis. Harga tiket VIP lebih kurang RM100,000 atau RM30 lebih. Tiket VIP ni kira all in pass, boleh guna semua tarikan dekat Kawah Rengganis. Jangan lupa untuk naik jambatan gantung yang paling panjang sekali dekat ASEAN. Tangkap gambar banyak-banyak kat sana. Lepas tu kalau berani korang boleh naik Keranjang Sultan, turun bawah dan mandi air panas dekat Kawah Rengganis. Untuk makan tengah hari, kami minta Pak Supir bawa makanan signature dekat area Ciwidey ni. Kami try makanan dia, nasi liwet, ada sup daging dan juga minum-minuman. Saya cadangkan korang makan panas-panas sebab kawasan restoran ni memang sejuk. Macam kami tinggal solat sekejap, bila datang balik makanan dah sejuk, jadi rasa dikurang kau. Selesai makan semua, kami minta Pak Supir untuk hantar balik ke stesen kereta api laju Wush, Pandalarang. Kami akan ke Jakarta balik untuk bermalam dekat sana. Untuk episod ketiga, kita akan cover Jakarta, apa yang ada kat sana, apa yang kami makan dan apa kami shopping. Jumpa korang di episod ketiga Travel Indonesia.